Saya tekankan perkara ini kerana maksud saya nak sampaikan bahawa gejala memecah belahkan negara ini berdasarkan faham kaum, kabilah, wilayah mesti dihalang dengan keras dan tegas kerana Malaysia itu lebih penting daripada faham-faham sukuan dan daerah. Dalam ucapan Hari Malaysia ke-62, Perdana Menteri Anwar Ibrahim beri mesej yang sangat jelas. Malaysia takkan ke mana kalau rakyat terus dipecah belah oleh fahaman sempit. Ekstremisme agama, perkauman dan semangat kenegerian berlebihan, semua ini kata PMX sedang melemahkan asas negara yang dibina atas perpaduan. Anwar tak berselindung. Beliau tegaskan Sabah dan Sarawak bukan wilayah pinggiran, tapi tiang seri penting dalam membentuk identiti Malaysia. Dan bila ada pihak mainkan sentimen wilayah atau kaum, mereka sebenarnya sedang merosakkan negara dari dalam. Kata PMX, Malaysia tak perlu jadi kuasa besar untuk dihormati, tapi kita kena jadi negara yang tahu jaga maruah sendiri, yang tahu bezakan antara kritikan membina dan politik benci. Dan dalam suasana dunia yang bergolak, dari perang ke krisis ekonomi, kekuatan Malaysia bergantung kepada satu perkara, kesatuan rakyat. Soalnya sekarang, kita nak jadi rakyat yang jaga negara ini bersama atau kita biarkan politik sempit terus belah-belahkan kita? Hari Malaysia ini bukan sekadar sambutan, tapi ujian sama ada kita benar-benar cintakan negara.